Salam ukhuwah, salam kemesraan, salam anak baik dari cerdik. Saya Muhammad Farhan Fikran bin Muhammad Azizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Wan Ahmad Hasji. Kod sekolah saya ialah AEA 6053. Pada pendapat saya, seorang pemimpin mempunyai 5 ciri utamanya. Yang pertama, beradab. Pemimpin yang sopan mestilah menghormati guru, menjaga tutur kata. Hal ini mewujudkan sekolah yang harmoni dan saling membantu. Yang kedua, berilmu. Pemimpin mestilah rajin berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi contoh pada warga sekolah untuk terus berusaha. Yang ketiga, berkemahiran. Seorang pemimpin mestilah mahir dalam berkomunikasi dan mampu menguruskan aktiviti sekolah dengan baik. Hal ini dapat mengukuhkan kerjasama antara pelajar. Yang keempat, berdaya tahan. Seorang pemimpin mestilah tabah dan tidak mudah berputus asa. Hal ini dapat melahirkan warga sekolah yang gigih menghadapi cabaran. Yang kelima, berkeyakinan. Seorang pemimpin mesti yakin diri ketika berucap dan mampu membuat keputusan. Hal ini dapat melahirkan warga sekolah yang berkeyakinan tinggi dalam setiap aktiviti. Sekian, terima kasih.